Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, ramai di antara rakan-rakan di dalam bersatu berdiri di atas keadilan dan menolak kebatilan dan juga semburit. Saudara dan saudari, setakat hari ini, pada jam ini, sudah 31 bahagian parti bersatu di seluruh negara telah dibubarkan jawatan kuasanya. Lebih 10 sayap armada dan serikandi terbubar dalam minggu ini. Malah sayap bersekutu telah lumpuh sepenuhnya. Lebih 150,000 ahli biasa secara puratanya telah melepaskan keahlian dan keluar dari parti bersatu serta-merta. Saudara dan saudari, ini membuktikan bahawa kekuatan parti bersatu selama ini memang bergantung kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, di mana apabila beliau dikeluarkan, maka semua ahli akan berdiri teguh bersama beliau. Saudara dan saudari, kumpulan sejuk, semburit, semabuk dan sindrom of Down mengatakan parti bersatu yang kini menjadi milik mereka tidak ketandusan pemimpin. Tetapi hingga saat ini, bahagian-bahagian yang jawatan kuasanya terbubar tidak mampu ditubuhkan atau dibentuk semula dengan orang baru. Di manakah pemimpin-pemimpin yang mereka katakan itu? Hakikatnya mereka tidak mampu kerana mereka tidak mempunyai jentera dan kemampuan kepimpinan untuk membentuk semula rumah yang telah pun dirobohkan. Saudara dan saudari, saya dipahamkan Mesyuarat Perikatan Nasional Sabtu ini akan membincangkan soal peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana Parti PAS seterusnya akan mempengerusikan Perikatan Nasional. Selepas pembentukan parti baru oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, beliau akan memohon untuk menyertai Perikatan Nasional. Saudara dan saudari, Perikatan Nasional tidak boleh memikul biawak hidup, iaitu parti yang tiada jentera, sumber kewangan atau deposit pengundi. Maka adalah lebih baik sekiranya Parti Bersatu dikeluarkan daripada Perikatan Nasional. Apakah respon rakyat Malaysia?